Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Okey, seperti pada tajuk video, jadi anda semua dah tahulah motor apa yang saya nak review kali ni. Okey, inilah dia, Easy TS1 daripada Ewe, iaitu motor EV, motor elektrik. Dah lama tak buat review motor ni, rasa macam kekok sikit lah. Ni nak cakap-cakap ni ambil masa sikit. Alright, sebelum saya cerita dengan lebih lanjut dengan detail lagi pasal motor Easy TS1 ni, bolehlah saya ceritakan sikit, serba sedikit lah. Motor ni kalau ikutkan dia menggunakan bateri lead acid, bukan lithium, dan dia punya rate capacity dia 32 Ah lah, dan nominal voltage dia 72 volt. Jadi dia punya power dia total, motor dia mengeluarkan kuasa 2000 watt. Jadi rate speed dia untuk per minit 700. Untuk dia punya rate voltage dia 72 volt lah, sama dengan daripada battery capacity dia. Jadi untuk input charger dia, AC dia 220V dan DC dia 72V 4A. Okey, kita mula pada bahagian hadapan. Motor ni tayar hadapan dan belakang sama saiz, iaitu 12 inci. Untuk bahagian hadapan dia menggunakan tayar 12 inci, saiz 90. Boleh tengok kat sini, 90. Depan datangkan dengan disc brake, sistem disc brake single port, dan juga boleh tengok fork dekat sini ada macam CNC nya potong lah, ada cutting CNC sikit. Dan dia punya brake hose dia bagi, biasalah motor pun paling murah, dia bagi yang jenis kabel biasa saja, bukan yang stick braided nya lah. Jadi dia punya design rim dia macam ni lah, boleh tengok design rim dia macam ni, agak smart jugalah. Tengok. Okey, dekat bahagian fork boleh tengok dia pasangkan cover getah. Sini dia ada clip untuk bagi hold lah benda ni, supaya tak bergerak lah, tak lari naik. Dia lekat kat sini. Fork saiz nampak standard lah, macam kapcai biasa. Untuk tayar tadi, bunga dia macam ni lah, bentuk bunga dia ni common lah, macam ala-ala macam Maxxis Diamond nya ni jugalah warna dia punya corak dia tu. Untuk dia punya color rim dia hitam ni lah, hitam matte. Ni bahagian sebelah sini, kat skru ni pun dia letak getah juga, ni macam longgar ni, tak tahulah berapa lama dia tahan untuk masa bawa. Untuk bahagian cover dalam ni dia tutup habis lah, tak ada bukaan langsung bawah, cuma yang atas ni untuk bahagian fork tu sikit je lah, dia nampak ke bawah tu. Naik pada bahagian atas, inilah lampu dia, lampu bahagian depan sini boleh tengok lampu dia. Nanti saya kat on, saya tunjuk lah lampu high beam dia dengan low beam dia macam ni, signal dia mana. Kat atas dia yang macam ni lah, boleh tengok ada stiker Easy ni. Saya ada buat research sikit, kalau ikutkan motor ni asalnya daripada brand Pi. Jadi kat situlah kenapa dekat robotnya ni ada tulisan Pi, ni ada dia punya tulisan Pi ni pada Pi lah. Jadi dia macam rebrand balik lah, daripada Pi punya keluaran dia bertukarkan pada model Easy lah. Jadi kalau sini saya tengok pun nampak macam stiker tampal lah. Ni kalau cabut dia ni, dia tak jejas pada cat belakang tu lah. Sebab apa yang saya tengok daripada Facebook Pi tu, stiker ni semua tambahan lah, kalau ikut tak ada ni, yang tepi ni tak ada, dengan bahagian depan ni lah. Biasalah motor daripada M-Force ni, dia memang banyak dia rebrand lah, bawa daripada luar sahaja.
Okey, naik pada bahagian hadapan, tak ada apa nak tunjuk juga. Sini dia ada macam, saya tak pasti sini boleh buka ni apa dekat dalam dia, tak sure. Tapi ni ada macam windshield sikit lah, kecil. Okey, untuk motor ni dia pakai disc brake depan belakang. Jadi kat sini boleh nampak pump dia kat bahagian dalam. Ni dia master pump dia dekat bahagian dalam, agak kecil lah, tak besar. Ni dia master pump dia. So dia ada combine brake lah. Kalau brake tu dia macam emergency, dia boleh depan dan belakang sekali serentak. Okey, naik pada bahagian atas lagi. Ni throttle, bahagian throttle grip. Standard je lah bagi yang jenis biasa saja, bukan yang apa macam brand yang branded ni lah. Dipegang tu okey lah, just nice lah. Pasal motor ni memang untuk short distance punya apa ni lah, untuk kita penggunaan yang short distance, bukan yang jarak jauh. Okay, side mirror dia bagi yang jenis bulat macam ni, okey juga, tapi bergantung pada minat masing-masing lah, minat yang macam mana. Okay, jadi kat sini ada button untuk pertukaran mode. Sini ada hazard light, sini untuk parking, untuk start jalan, dan juga untuk buka seat. Ini high beam dengan low beam, ini signal, ini horn, ini untuk cruise. Ya, motor nampak kecil simple macam ni, tapi ada juga cruise. Okay, kita terus tengok pada bahagian bawah. Okay, kat sini ada nampak banyak penyangkut ni, dia dah bagi siap-siap penyangkut. So ni boleh simpan. Kat sini dia tulis max 3 kg. Kita boleh buka macam ni lah. Okay, kat sini macam ni lah, lebih kurang boleh nampak design dia. Untuk bahagian ruangan sebelah sini, kat sini ada tempat boleh letak barang. Okay, boleh masuk sampai pergelangan tangan lah. Kalau kita tengok macam ni, boleh masuk ke dalam. Lepas tu dekat dalam ni dia bagi lagi ada satu tempat pengecas. Boleh nampak lah dalam kamera, hopefully clear lah. Kat sini USB, mana boleh terus cocok kabel USB. Dia bukan type C lah, dia bagi USB. Okay, yang dalam ni ada kosong lah, tak ada apa-apa, dia tidak bertutup. Okay, ini dia bagi robot dia, bahagian bawah bateri dia dekat dalam ni. Kat sini ada tempat tutup ni untuk skru buka, ada 4 ni, jadi boleh buka untuk akses bahagian bateri lah. Seterusnya kita tengok pada bahagian tepi. Ni boleh nampak terus straightforward, dia punya double stand lah kat sini. Kat sini tempat pemijak kaki untuk apa penunggang belakang. Cuma isu dia sini saya perasan bila dibuka dia agak ke depan. Jadi apa yang saya perasan, untuk pemandu apa penunggang sendiri yang bawa motor boleh juga pijak dekat bahagian sini. Untuk orang yang belakang, untuk dewasa sesuai. Macam saya try bawa anak saya, dia tak sampai pun untuk ke bahagian depan ni. Jadi ini lebih sesuai kepada yang ni lah, orang kata dewasa. Kalau kanak-kanak yang mungkin bawah 10 tahun tu mungkin ada sampai, mungkin ada yang tak sampai. Jadi kaki tergantung dekat belakang ni, dia agak ke hadapan. Saya pun tak sure kenapa tak buat ke belakang. Mungkin dari segi ruangan ke apalah, sebab motor ni agak kecil. Kecil tu panjang dia 1.84 meter, dan juga dia punya lebar dia 0.7 meter, dan ketinggian dia sampai ke bahagian dia punya side mirror tu lah saya rasa, ataupun dekat dia punya meter atas dia sampai ke bawah 1.2 meter. Okey, tengok bagi tepi ni lah dia punya stiker ni untuk jenama dia Neo 2. Dekat kedai dia Easy TS1, tapi saya tak pasti kenapa kat sini ada Neo 2 pula. Dan buku manual yang diberikan pun dia tulis Neo 2. Ni contohlah buku manual yang dapat lah. Dia tak sure mana satu yang betul lah, yang brand sebenarnya. Tapi tengok daripada yang kilang tu, yang betulnya jenama Pi lah. Dia kata Pi TS1. Yang ni lambang, kalau tak silap saya, lambang tak Kiwi ataupun daripada Pi tu sendirilah. Kalau saya silap tu minta maaf lah. Okey, pada bahagian tepi ni adalah untuk ni pemegang bahagian belakang. Dia bentuk bulat standard, simple gila lah. Naik ke bahagian atas, inilah seat dia. Seat yang dapat ni warna dia hampir sama dengan warna dia punya ni lah,
inner dia dengan board dia tu warna kelabu cerah. Jadi kat sini agak lembut, sangat-sangat lembut dia punya seat ni. Terus mula pada bahagian belakang, kat sini boleh nampak bahagian belakang pakai disc brake juga. Seperti bahagian depan tadi, disc brake menggunakan master pump dia. Bahagian bawah depan dan belakang single pump lah, single piston depan dan juga belakang. Cuma dia ada integrated lah, depan dan juga belakang dia combine. Boleh kalau emergency tu dia sekali serentak. Ni bahagian belakang lah, boleh nampak punya rim dia tu dia dah cover sekali dengan dia punya untuk motor dia tu, untuk tandingkan dia punya tayar belakang tu. Untuk suspension bahagian belakang, motor ni menggunakan absorber kiri dan kanan. Ikutkan normal absorber lah, boleh nampak kat sini tak ada apa yang luar biasa. Sebab motor yang murah ni dia bagi yang paling basic lah untuk motor ni. Tapi alhamdulillah sangat-sangat lembut untuk bahagian belakang dan juga hadapan. Cuma bahagian hadapan tu bila lalu tempat yang tak rata tu ada macam gegaran. Untuk yang dia punya kekurangan atau yang yang tak bagus tu semua saya akan ceritalah pada video lain. Yang ni boleh tengok lah untuk belakang. Untuk yang belakang saya perasan dia bagi steel braided. Dia tak sama macam depan dia bagi getah biasa dia, yang belakang dia bagi steel braided. Jadi kat sini dia ada pasang cover sekali untuk elakkan air terpercik naik ke atas. Kita cover tayar ni lah. Tadi saya lupa nak bagi tahu, tayar ni dia menggunakan brand Chaoyang. Boleh perasan ini. Saya pusingkan, tengok bahagian atas. Saiz belakang dia tak sama depan tadi 90-90, belakang dia pakai 180. Saiz sama 12, cuma kelebaran dan ketinggian tu belakang 180. Brand dia ni Chaoyang. Tak tahu mana datang, ada lambang matahari tu. Dia punya bunga samalah corak bunga dia. Belakang kat sini boleh nampak ada dia punya ni, tak tanggal lagi plastik. Dia reflektor, tepi ada kuning, bawah ada merah lah reflektor. Yang ni ada lampu kat sini, bawah ada lampu untuk nombor plate. Lampu belakang kita tengok, ini adalah lampu belakang dia, kiri dan juga kanan. Sekejap lagi saya try on untuk tengok lah. Terus kita tengok pada bahagian sebelah tepi ni pula. Tempat pencap belakang sama, kedudukan sama. So, ada side stand ni, tengok ada sensor dia jugalah side stand dia. Untuk bahagian sebelah ni nampak absorber sebelah sini. Ni dia pasang cover dia jugalah. Untuk wire dia tu boleh nampak daripada tepi ni. Kalau harap show kamera dapat capture lah, ni nampak ada satu wire kat situ. Tak gelap sikit lah. Nampak ada wire warna merah tu, dia sambung daripada bateri ni untuk pusingkan tayar belakang ni lah. Untuk hidupkan motor ni diberikan 2 set kunci. Remote dia macam ni lah, saya belum cabut lagi plastik dia. Kat atas ni ada button untuk on dengan bawah ni off, dan juga untuk calling kalau kata tak tahu motor kat mana. Dan paling bawah sekali ni untuk buka seat motor. Dapat 2 set lah. Satu lagi ni kunci untuk buka seat bawah motor. Ada satu lagi NFC. Nanti NFC tu saya dah cabut, nanti saya akan tunjuk. Tapi dapat 2 set lah. Cara nak onkan dia senang je. Tekan dia untuk yang pakai remote, tekan dia sekali. So meter tu dah ni dah. Jadi sekarang ni dalam kedudukan parking dan juga mode 2. Kapasiti bateri sekarang dia nampak 63%. Dan odo dah jalan baru 24 km lah. Jadi daripada
98% daripada kedai. Jadi penggunaan saya dah gunakan jalan 24km tu, bateri baru turun sampai 63% lah. Tapi dari segi penggunaan tu memang almost top speed motor ni boleh pergi lah. Untuk cerita top speed tu nanti kita akan cerita pada video seterusnya. Untuk sekarang ni pada mode parking, untuk nak tukarkan mode tu pada ni lah, kat sini boleh tekan. Jadi sekarang ni dah ready lah. Kat sini dia tulis E sebab apa, tak ada rider duduk atas motor. Bila duduk baru akan berubah E tu. Contoh saya tekan, tangan saya tekan, dan dia akan tukar pada mode ready. Saya angkat tangan, nampak ni saya angkat tangan, dia terus ubah. Dia ada sensor kat seat dia. Kat situ nampaklah safety feature dia. Terusnya kita tengok lampu bahagian hadapan. Ini pada lampu bahagian hadapan lah. Bahagian tengah saja menyala, tak ada high beam. Ni memang lampu DRL lah waktu siang dia. Kalau high beam, ni high beam lah. Dia ada button bypass ya. Untuk station on, ni high beam dia. Ni bypass. Kita tengok pada bahagian belakang. Lampu pada bahagian belakang. Inilah lampu bahagian belakang. Untuk tekan brake, tekan brake. So ni boleh tekan brake lah. Tekan brake. Untuk signal, saya onkan signal. Saya pasang hazard light lah, kiri kanan, senang. Kiri dan kanan bahagian hadapan. So bahagian belakang. Bunyi dia, ada orang kata terlalu kuat. Bagi saya benda ni atas individu lah. Bagi saya tak adalah terlalu kuat sangat. Okey-okey sahaja. Orang kata subjektif lah, masing-masing punya pendapat lah. Tapi lampu depan belakang semua signal semua full LED, memang cantik. Runcun yang cantik. Tadi tu dia ada bunyi, itulah safety features dia. Kalau kata setelah berapa lama dia akan beep berapa kali. Kalau kata kita tak bawa, dia akan auto off lah. Dekat situ dia akan menjimatkan bateri dia lah. Dekat situ. Seterusnya saya akan tunjuk pada bahagian bawah seat dia. Ruangan bawah seat saya belum tunjuk lagi. Boleh pakai remote untuk buka. Tekan button ni bawah sekali, lama-lama 3 saat boleh buka seat. Ini adalah bahagian bawah seat. Kat sini ada wire lah, wire untuk sensor dia bawah seat. Kat sini nampak dia agak longgar sikit sebab dia punya ni plastik. Ini kalau tak jaga elok, kasar-kasar memang boleh patah senang lah. So helmet memang confirm boleh muat satu helmet. Setakat ni open face. Saya tak pernah try lagi full face lah. Tapi motor macam ni memang tak lah kot pakai full face kan. Kat sini ada lubang ni, tak sure lubang apa. Macam ni dia tutup macam ni. Tak ada apa-apa. Mungkin nampak macam wire-wire bawah je lah. Tak sure lah mungkin apa penggunaannya. Sini ada ni lah, macam DB je. Nampak tu 100 watt 3000 mAh. Dia lagi besar lah daripada kapasiti dia. Biasa benda ni memang kena ni lah, lagi besar lah daripada bateri dia ni kan. Saya keluarkan helmet. Inilah ruangan dia, saya tunjuk bahagian bawah. Beli motor murah pun dapat kat ruang kunci, baju hujan, helmet dapat juga free. Inilah ruangan bawah dia, agak besar jugalah kalau tengok ni. Agak besar ruangan bawah. Puas hati lah untuk simpan barang dia. Boleh lah nak letak pusing ke macam mana kan. Macam ni pasal nak ambil senang. Dia nak tutup memang senang lah. Tekan dia, dah boleh lock. Ok, saya tunjuk function pakai NFC dengan ni pula. Inilah remote tadi saya kata. Yang ni saya dah ceraikan ni. Balik ke asal ni lah. Ada lagi
satu dia punya kunci lagi. NFC pun dapat 2 juga. So dia NFC card dia ni agak kelakar agak lah, dan comel lah bagi saya kan. Jadi cara penggunaan dia, kita touch pada meter sahaja untuk hidupkan. Contoh NFC macam ni, dia akan hidup. Jadi pula try lagi sekali. Oh, kena berapa second, tak boleh terus ni angkat dia terus. Okay, untuk nak off kan pun sama juga, letak lagi sekali, dia off. Bunyi itulah memang ada kartun sikit lah. Ok, untuk buka seat tanpa menggunakan ni remote, pakai NFC. Cara dia on dulu pakai NFC. Ok, dah on, tekan dekat bahagian button sini 2 kali. 2 seat dah terbuka. So dah boleh buka. Ni mudah. Ok, untuk selepas guna NFC boleh tutup tak pakai remote. Ok, saya pun tak pasti, saya cuba sekarang. Untuk tutup pakai remote boleh ke tak? Boleh juga. Jadinya tak semestinya dah pakai NFC tiba-tiba nak pakai remote tak boleh. Jadi dia dua-dua boleh. Ok, untuk penggunaan pada part-part meter ni yang saya tunjuk tadi lah. Benda tu basic saja, tapi nanti saya akan cuba buat satu video yang khas untuk part meter sajalah, untuk mana-mana yang nak tahu lebih detail lagi lah. Yang lain semua straightforward sahaja. Ok, saya cuba tunjuk macam mana keadaan kalau saya ni orang yang tinggi 170 lebih, juga berat 90 lebih, macam mana naik motor EV ni. Ok lah, inilah bila saya berdiri sebelah motor sebelum saya nak naik. Keadaan dia memang motor ni nampak kecil lah, dengan orang yang badan agak besar macam saya ni memang tenggelam lah motor ni. Okay, jadi nak naik memang senang je. Ruangan ni dekat bahagian kaki ni memang sangat besar. Ok, jadi terus naik, duduk macam ni. Jadi keadaan bila duduk macam ni lah. Boleh nampak lah. Untuk kaki yang saya bagi tahu tadi kat sini, kalau letak kat sini, nak letak kaki kat sini pun boleh. Maknanya kiri dan kanan. Rasa nak enjoy style ke belakang sikit ke kaki, macam ni boleh. Kat atas kat sini boleh, nak pegang depan kat sini boleh. Nak sengit-sengit macam ni, ikut keselesaan masing-masing lah. Seat dia memang terbaik, lembut gila, kau punya lembut. Jadi kalau kata badan besar, try dengan wife semalam pun, wife pun kata ngamah-ngamah dengan saya duduk. Ok lah, just nice lah untuk perjalanan di jarak yang berdekatan. Untuk makluman, motor ni didatangkan dengan 3 warna, iaitu warna putih, warna biru dan juga warna orange. Untuk warna ni pun subjektif, atas minat masing-masing. Macam saya memilih warna biru ni lah. Saya tengok warna putih, mula macam nak ambil putih je kan, nak play safe, tapi macam terlalu common ataupun terlalu simple sangat. Jadinya saya tengok warna orange. Warna orange terlalu striking dengan menyelah sangat pula bagi saya. Jadinya saya memilih warna biru yang ada macam nak hijau sikit lah. Tak tahu lah kalau kat luar orang kata warna ni warna hijau ke kan, tapi saya nampak lebih pada biru lah, walaupun dia ada hijau tu sikit lah. Saya tertinggal tadi untuk bahagian tayar tu. Motor ni menggunakan tube, bukan tubeless. Dia boleh tengok dekat dia punya tempat isi angin ni lah, boleh nampak lah kat sini. Jadi untuk masa ni pakai dulu, dan pada masa akan datang kalau kata isu dah start bocor ke apa, baru plan untuk tukar ni lah pada tubeless lah. Ok, rasanya itu sajalah video ringkas berkaitan dengan review saya motor Easy TS1 yang dikeluarkan atau dibawa masuk oleh pihak M-Force Malaysia. Ok, motor ni boleh dibeli dengan menggunakan mforce.charge, iaitu mendapat rebate RM2,400 daripada harga asal. Jadi untuk harga motor ni sebenarnya dekat luar macam-macam harga saya dengar,
Ada yang harga 2,500 yang paling murah, ada yang 26, 27, 28, ada sampai 3,000, ada yang lebih 3,000 lebih sikit pun ada juga, 3,100, 3,200. Jadi berkaitan dengan harga ni saya pun tak boleh nak komen lah. Dia bergantung pada kawasan atau dealer punya ni lah, profit margin ke macam mana, saya pun tak sure kan. Okey, rasanya itu sajalah saya punya review ringkas untuk kali ni. Jadi untuk lain-lain saya akan buat video yang seterusnya, sebab saya tak nak terlalu panjang untuk first video review berkaitan motor AZ TS1. Okay, sehingga berjumpa pada video seterusnya pada masa akan datang. Assalamualaikum and bye bye.